Assalamualaikum, selamat datang, selamat bertemu lagi di dalam Camp Studio. Selepas berjaya mendapatkan Garces, FAM sekali lagi bikin penyokong-penyokong tak senang duduk apabila dengan officialnya telah mengumumkan kemasukan 4 pemain warisan yang berstatus A+ ke dalam skuad kebangsaan. Memang lain macam lah skuad kita pada kali ini. Tak payah sembang kecang-kecang, tahu-tahu dah boleh main dengan skuad kebangsaan. Ini yang kita mahukan. Tak banyak bunyi tapi ada hasil. Makin padulah skuad kebangsaan kita pada kali ini dengan kemasukan pemain-pemain warisan yang berkualiti tinggi. Untuk Garces, Lan dah sembang pasal dia ni. Yang tak tengok lagi, boleh pergi tengok. Pada kali ini, aku nak bersembang mengenai Emmanuel Machuca untuk kita kenal dengan lebih mendalam lagi profil pemain ini. Emmanuel Javier Machuca merupakan pemain yang dilahirkan di Argentina, berusia 25 tahun, mempunyai ketinggian 1.7 meter dan beliau bermain di posisi sayap. Beliau memulakan perjalanan bola sepak beliau bersama dengan pasukan belia Union Santa Fe pada 2018. Selepas 2 tahun bersama dengan pasukan belia, beliau telah dinaikkan pangkat ke skuad utama dan melakukan debut ketika perlawanan menentang Emelec apabila beliau masuk menggantikan Juan Garcia. Tapi malangnya, ianya bukanlah debut yang manis buat Machuca apabila Union Santa Fe kalah dalam game tersebut. Sepanjang hampir 4 musim di sana, beliau telah berjaya untuk membuat 89 penampilan, skor 10 gol dan menyumbang 4 assist. Kemudian pada Julai 2023, beliau telah join pasukan Fortaleza dengan nilai perpindahan yang dianggar sekitar 2.25 juta. Bersama Fortaleza, Machuca telah membuat 65 penampilan, skor 6 gol dan menyumbang 5 assist. Dan pada awal tahun ni, beliau telah pulang semula ke Argentina apabila telah dipinjamkan ke pasukan Vélez Sarsfield. Setakat ni, beliau telah membuat 11 penampilan. Melihat kepada statistik, beliau telah bermain dengan 3 pasukan dan telah mencatatkan 165 penampilan, skor 16 gol dan menyumbang 9 assist. Untuk market value, beliau ketika ini dinilai pada harga 2.5 juta. Dan nilai tertinggi yang pernah dicatatkan adalah pada Jun 2024 pada nilai 3 juta. Melihat kepada Machuca ni, posisi utama beliau adalah di posisi sebelah sayap kanan. Akan tetapi beliau juga mampu untuk bermain di posisi LW, AM dan juga CF. Sebagai pemain sayap kanan, beliau telah melakukan 39 penampilan, skor 5 gol dan menyumbang 2 assist. Sebagai LW, 12 penampilan dan 3 gol. Sebagai CF, 9 penampilan, 1 gol, 2 assist. Dan sebagai AM, 9 penampilan, 1 gol dan 2 assist. Di sini, kita boleh nampak yang beliau ni lebih selesa dan dominan sebagai pemain sayap. Dalam skuad kebangsaan, kita ada pemain-pemain seperti Miki, Aiman, Pawi, Hakimi. Tapi kalau nak campak Machuca ni sebelah kanan, dekat situ dah ada Aiman. Memang tempat Aiman tak ada siapa boleh kacau buat masa ni. Jadi posisi terbaik untuk Machuca buat masa ni adalah di posisi LW. Setakat ni, Miki masih lagi belum capai di tahap performance terbaik dia. Kalau tengok balik game lawan Cape Verde sebelum ni pun, Miki ni agak struggle atas padang. Banyak hilang bola. Bagi aku, belum sampai lagi masa untuk Miki ni untuk diletakkan sebagai starting player. Better dia masuk sebagai pemain sub. Slow-slow dulu. Jadi, Machuca adalah calon yang paling sesuai dekat posisi tersebut. Aku pun sempatlah usah gameplay Machuca ni dekat YouTube. Yelah, aku pun nak tengok gak macam mana style dia ni main. Apa yang aku nampak, Machuca ni adalah pemain yang mempunyai kawalan bola yang baik, suka menggelecek, laju dan lincah. Kalau tengok dia punya laju tu, macam lipas kudung. Berkicap lah nanti pertahanan Vietnam nak jaga dia ni. Ini kalau pair dengan Aiman atas padang nanti, kita akan ada 2 pemain yang cukup padu di sebelah sayap. Lagipun gameplay Aiman dan Machuca ni hampir sama. Sama-sama laju dan lincah, gelecek padu, tinggi pun nak dekat sama. Sudah tentulah 2 pemain ni mampu untuk memecah-kacirkan bahagian pertahanan Vietnam nanti. Tapi ni sekadar based on YouTube je lah. Nak lagi sedap, kena tengok depan mata nanti. Setakat ni, aku memang excited lah nak tengok Machuca ni bermain dengan skuad kebangsaan. Yang paling penting, dia ni masih lagi muda. Jadi, kita bolehlah pakai lama sikit untuk skuad kebangsaan. Patutlah nama Akia tak lekat kali ni. Memang dah plan nak bawa masuk Machuca. Lepas ni, Akia dan pemain-pemain lain kenalah kerja lebih sikit kalau nak dipanggil dengan skuad kebangsaan. Akan datang nanti, persaingan makin lama makin sengit. Makin lama, makin banyak pemain-pemain kacukan yang berkualiti tinggi akan join pasukan. Apa-apa pun, aku nak ucapkan selamat datang buat Emmanuel Machuca ke Malaysia. Semoga dia dapat perform dan bagi yang terbaik. Bermainlah demi lencana di dada, demi Malaysia. Jadi geng, apa pandangan anda semua mengenai Machuca ni? Okey ke tidak? Komen je dekat bawah. Jadi itu je lah apa yang aku nak share pada kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe video dan channel aku ni. Kalau ada apa-apa macam biasa guys, boleh komen dekat bawah. Nama aku Halim Mas, aku ciao dulu. Peace.